Kerajaan akan meneruskan usaha mengehadkan pembukaan akaun media sosial baharu bagi kanak-kanak bawah 16 tahun dengan pelaksanaannya dijangka seawal pertengahan tahun ini. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, tempoh secukupnya akan diberi kepada platform media sosial bagi melaksanakan langkah pembersihan. Kita akan teruskan dengan usaha untuk menghadkan akses pembukaan akaun media sosial yang baru kepada anak-anak bawah 16 tahun itu disekat. Dan kita jangka mungkin hujung Jun jika tidak lebih awal dari itu. Tak mustahil sekiranya semua berjalan dengan baik, dengan lancar, kita mungkin mulakan lebih awal. Tapi kita akan berikan secukup masa kepada platform-platform media sosial untuk membersihkan platform-platform mereka dan juga memastikan tidak ada lagi kanak-kanak bawah usia 16 tahun yang mendaftar akaun-akaun baru ataupun akaun-akaun sedia ada dalam platform-platform mereka. Sementara itu, Fahmi berkata perkembangan teknologi kecerdasan buatan AI tidak akan mampu menggantikan tugas wartawan atau pembaca berita secara sepenuhnya. Sehubungan itu, beliau berkata kerajaan telah memperkenal dana inovasi media berjumlah RM30 juta bagi membantu syarikat media dan organisasi berkaitan memanfaatkan teknologi AI dalam operasi masing-masing.